Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama-tama sekali kita extend sebesar-besar terima kasih kepada BE, kepada founder, kepada mentor kita, Kak Cik, Abang Rel, Kak Ais, Abang Rinaldi yang memang tak putus asa langsung lah untuk membentuk Fahimah, yang mencurahkan segala keringat, tenaga semua untuk membina seorang Fahimah lah. Dan sebenarnya bukan Fahimah je yang diorang bina, diorang membina tu yang kat belakang sekali, Taufik kan. Okay. So sebenarnya banyaklah benda. Okay, yang pertama yang Fahimah nak sentuh tentang trip ni adalah tadi Kak Cik sentuh dalam poin yang terakhir tentang anak-anak. So anak-anak ni dia memang melihat kita punya growth. So ibu bapa, menjadi ibu bapa, kita kena menjadi ibu bapa yang sangat inspirational kepada anak-anak kita daripada awal lagi, khususnya kepada anak-anak yang awal-awal, sebab diorang yang akan melihat struggle kita, macam mana kita membina kehidupan. So Farish punya soalan kali ni masa Fahimah nak pergi Beijing dia tanya, Mama pergi berdua dengan dia lagi ke? Ada tak yang lain yang Mama bawa? Fahimah macam, oh nasib baik aku ada partner dia Kakak Ija kan. So itu adalah soalan Farish tau. So Farish kata lah, oh sebab tu lah Mama Rashid suruh partner tu pergi event kan Mama macam tu tau. So anak-anak nampak so kita punya growth anak-anak nampak. Dan anak-anak pula yang menjadi macam so-called upline kita. Check, Mama dah buat ke belum? Mama punya VTT dah gerak ke belum? Itulah Farish Haikal je. So dia tahu kadang-kadang bila dia nak masa dengan kita, kita kata jap, BE dah siap lagi, nanti kejap macam tu kan. So dia memang menuntut lah mana hasil yang kita kata kita nak buat tu. Lepas tu sebelum datang travel ni, kita EBA dulu dengan anak-anak. Kali ni EBA tu macam apa je yang diorang nak kita boleh fulfill tau. Bukanlah macam mewah sangat tu, tidak, tetapi ada untuk kita fulfill kepada mereka. So bila kita meraihkan diorang dulu sebelum kita meraihkan diri kita dengan travel, sebab diorang tak boleh travel dengan kita, so kita kena bagi dulu dekat diorang sebelum kita tinggalkan diorang. So kali ni anak-anak ditinggalkan dengan keadaan yang lebih bersedia, dari segi emosi, dari segi fizikal, semua okey, Alhamdulillah. Tapi bila kita fikir anak-anak kita akan automatik fikir anak-anak tim kita juga tau. Okay, bila kita pergi travel ni, kita akan terpecah. Fahimah punya perkataan adalah terpecah daripada rantaian rutin kita yang sebelum ni. Bila kita duduk di dalam satu rutin, dia macam rat race. Rat race ni orang guna dalam bahagian pekerjaan. Keluar pagi, balik malam, ulang sampai mati. Macam tu kan? Tapi sebenarnya rutin kita, kalaupun kita tidak bekerja, dia adalah rutin yang sama. Hari-hari bangun fikir nak masak, nak makan apa, sekolah apa semua. Rutin itu rutin yang remeh-temeh, yang kadang-kadang bila kita dipenuhi dengan perkara yang remeh-temeh, kita tidak mampu melihat perkara yang lebih besar. Kita tidak mampu melihat potensi diri kita yang jauh lebih besar, lebih bermakna, lebih bermanfaat kepada umat. So sebenarnya bila kita datang travel ni, bagus sangat-sangatlah idea founder sebagai seorang yang sangat kaya, besar jiwa. Dia memecahkan, memutuskan kita daripada rutin itu supaya kita ada masa. Dekat sinilah kita akan ternampak satu persatu muka downline kita. Downline aku ni tak dapat lagi ni. Downline aku ni tak on track ni. Kat sini, kenapa kita boleh fikir dekat sini? Sebab dekat sini disturbances tu dah tak banyak. Dah tak banyak dah gangguan yang dalam mata kita. Duk lalu lalang hari-hari, baju tak berlipat, pinggan tak berbasuh, lapar perut. Dekat sini everything is well prepared. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang environment kita yang growing, yang memang promote growth in ourselves, untuk mencari tempat yang betul-betul meraihkan kita punya potensi untuk dikeluarkan, dicongkel, dibina. Itu adalah satu lifelong proses yang sangat-sangat sukar sebenarnya. Dia jauh lebih sukar daripada train seseorang itu menjadi contohlah, you need to work in this certain industry skills lah kan. Tetapi pembinaan mindset itu jauh lebih sukar. Sebab bila kita nak membina mindset, kita nak zero rise. Sebelum zero rise tu ada proses tau. Sebelum zero rise tu ada proses, iaitu proses sudi, menjemput kesudian. Banyak orang dia tidak sudi pun untuk zero rise, tetapi disebabkan dia coming into this kind of environment, kesudian untuk zero rise tu datang. So one of the way untuk mempercepatkan kesudian untuk zero rise tu adalah datang travel. Sebab itulah kita punya downline kita yang susah sangat di zero rise tu kan, kita bantulah, binalah dia untuk datang ke travel ni. InsyaAllah daripada situ dia lebih tenang, dia lebih calm down, dan akhirnya dia akan sudi untuk bersama dengan kita, fight dengan kita dekat dalam BE ni. Okay, last sekali apa yang Fahimah nak cakap adalah tentang BE sebagai kerjaya seumur hidup. Kita dah buat BE ni dah nak masuk tahun ketiga kan.
Dah nak habis sikit. Nak masuk yang ketiga. So bila nak cakap tentang kerjaya hidup ni, dia satu makna yang sangat mendalam. So yang sangat mendalam ni kita akan faham throughout time. Dan kali ni Faimah rasa kefahaman itu jadi lebih membumi dan lebih mendasar adalah kerana akhirnya I understand kerja buat PE bukan SB tu saya dah faham. Saya dah faham rupa-rupanya kerja buat PE ni memang membina insan. Dan the first person 001 yang kita kena bina itu adalah diri kita sendiri. And to be honest, membina diri sendiri pun tidak semudah yang kita sangka. Kita ingat kita boleh, rupa-rupanya kita boleh itu adalah kesombongan dan ego. Padahal banyak lagi benda yang kita kena improve. Itu je lah yang boleh cakap.